Dok panda. Awak dapat dok pintu ah. Zarifi. Hari ni saya nak awak ambil kertas ni. Ni saya tulis laka dah ni. Saya nak awak promote NACC Batik Pavilion ni. Boh, saya tak pandai, boh. Saya bukan konten kreator, boh. Tak apa. Saya tulis belaka dah sini. Ada 70 jenama batik di bawah satu bumbung. Tengok ni, lepas tu pula kita tulis dah. Ikan tempat ni selesa, paki pun luah. Hak paling best sekali, kita kata dalam ni kita tulis tadi. Lepas tu sesuai nak bawa family mari sini. Boh, saya nak erti, boh. Saya nak kebor kat kita ni, ada tempat cantik batik pun nak lepas lagi, boh. Lah, susah dah apa kau? Awak kabur je sebab kita tulis dah sini. Ni awak kabur, sini bukan sekadar mencantik batik. Boleh buat batik pula hasil tangan kita cantik sendiri. Tapi, boh. Tak ya tapi-tapi lah. Awak tengok sini. Awak kabur, kita menyediakan kemudahan untuk OKU dan warga emah. NACC sedia belaka dah kursi roda, laluan supaya memudahkan orang. Tapi, boh, saya tak pandai, boh. Saya pandai jual je, boh. Dok panda. Awak dapat dok pintu ah. Nampak? Awak pandai tak Tobik? Pandai, boh. Mudah je. Jadilah kerja. Dok panda. Pandai tulis belaka dah sini. Budak zaman ni.